petang dan salam sejahtera. Hari ini 15 Ogos di Pasar Raya Tesco Johor Bahru telah melancarkan kempen keselamatan di eskalator pada pagi tadi. Kempen ini adalah untuk memberikan kesedaran tentang pentingnya penggunaan eskalator secara selamat. Kempen ini dirasmikan oleh Encik Abdul Karim bin Ishak, Ketua Balai-Balai Bomba dan Penyelamat Johor Bahru. Menurut beliau, eskalator merupakan tangga bergerak yang diperbuat daripada besi. Eskalator juga mempunyai motor dan rantai. Eskalator merupakan kemudahan awam untuk keselesaan pergerakan. Pengguna mestilah sentiasa mematuhi panduan penggunaan eskalator. Pengguna juga hendaklah mematuhi garisan sempadan tangga semasa menggunakannya. Gunakanlah eskalator dengan betul tanpa merosakkannya. Beliau juga mengingatkan bahawa menjadi tanggungjawab pemilik eskalator agar menggerakkannya mengikut jadual. Jurutera yang bertauliah hendaklah memastikan tiada anak tangga yang rosak dan suis kecemasan berfungsi dengan baiknya. Oh yeah.